Hampa tahu tak? Ada satu fakta pasal lebah madu yang banyak orang tak tahu. Mah Abang Ju nak cerita ni. Hujung cerita dia memang tragis. Sebelum lebah madu sengat, dia akan bengkokkan perut dia, lepas tu target sasaran. Lepas tu dia landing dan cucuk sengat dia kat kulit mangsa. Bila sengat masuk, otot perut dia pam racun ikut saluran halus dalam sengat tu. Tapi masalahnya, bentuk sengat lebah madu ada duri halus bergerigi. Bila masuk dalam kulit yang kenyal, sengat tu lekat dalam kulit. Bila dah sengat, lebah tu akan terbang lari. Sengat dia akan melekat kat kulit tu sekali kantung racun dia tu. Masa ni dapat paling ngeri. Walaupun lebah dah lari dan selalunya mereka akan nazak dan mati, tapi dia punya sengat tu masih bergerak dan masih pam racun tu dalam kulit kita dalam beberapa saat. Sebab tu kalau hampa kena sengat, jangan picit ataupun garu. Tapi kena cepat-cepat cabut buat keluar sengat dia tu. Lagi lama duk biak, lagi banyak racun masuk dalam kulit. Sebab tu bengkak tu. Bagi lebah madu ni, mereka sengat bukannya mereka nak serang, tapi untuk pertahankan diri. Walaupun sekali seumur hidup mereka akan mati. Sila komen.